Maksudnya kalau pokok Ajinomoto. Baru tahu rupanya wujud pokok Ajinomoto. Bila makan dengan makannya jadi sedap macam makan Ajinomoto. Okay, hari ni kita mari kapung mengkebang sikit. Bila beli nasi kerabu, kita mari belajar benda-benda pokok-pokok rare. Pokok yang ada di kawasan ni saya tak ada lain. Pokok Ajinomoto. Lepas tu ni, pokok ajaib. Nasi kerabu ada juga. Nasi kerabu pun ada. Jom tengok video. Nak rayak kan tu? Gapo dia mak lo ni? Buah gapo dah? Buah ajaib. Buah ajaib. Oh, buah ajaib. Mana ni? Makan dia, lada hok pedas pun jadi manis juga. Kita terang buat mana ni. Tak. Rumah abang mak ni dia ada macam-macam jenis pokok hok pelik-pelik. Pokok Ajinomoto. Pokok Ajinomoto. Kalau tak suka Ajinomoto boleh guna pokok tu. Dulu. Pokok putih dia. Jauh juga ni daripada Kota Baru. Baru. Oh, Kota Baru. Makan hok ni semua benda jadi manis. Makan selimah pun manis. Keselimah manis hok ni. Buah paling ajaib sekali di Malaysia ni, di Kelantan ni. Tahu luar Kelantan ada tak buah ni? Saya rasa di Kelantan je ada buah ni. Kau tu ada hiasan. Lada ni boleh makan pedas. Tak pedas mana lada ni? Oh, sebab dia hiasan. Kita dah makan lah so. Biasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masak. Rasa macam pedas mak. Ya saya gau pedas kita mau. Okey, kita nak hilangkan makan buah ajaib. Tak gari gau pun. Dah hilang. Oh dah ya saya. Apalah. Ni kau okey, ni nama dia pokok Ajinomoto ni. Pokok Ajinomoto. Dapat nama kan tu? Dapat nama. Tak tahu tu waktu tu. Oh, tapi pokok Ajinomoto lah nama dia ni. Oh. Pucuk dia boleh nak celah ni pucuk dia ni. Maksudnya kalau kita buah sayur jadi semacam Ajinomoto. Tak juga macam sayur lemuk lah buah boleh lah. Oh, dia ke rasa masing-masing. Ya. Ni pokok Ajinomoto ni. Ambil mana pokok ni? Ambil daripada Tok Bali. Tok Bali. Gua tanah dia. Kepih ni. Kepih? Kepih. Kepih pokok. Kepih. Lepas kita pocok lah. Pocok sini? Pocok sini ya. Tu cara tanah pokok Ajinomoto. Pokok Ajinomoto siapa? Tanah. Lepas tu daun ni akan luruh daun. Tak luruh. Ni baru pocok mari ni. Mari dulu ni. Biar saya nak ke tanah. Lepas ni kamera street penuh dengan pokok Ajinomoto. Senang. Tak cukup jenis Ajinomoto nasi ayam kita bakar repih pokok ni je. Boleh. Memang dia terah abela makin cebudu. Cebudu sedap? Sedap. Celor tu cebudu. Dia panggil pokok Ajinomoto. Pertama kali jumpa di Kelantan. Boleh buat gratis Ajinomoto pokok ni. Oh, yang mesin buat jadi. Buat Ajinomoto. Boleh jadi. Tepi air sungai pun tak ada. Sungai, nak ngai boleh. Nak terjun boleh. Tenyo dia. Nak kena wah. Saya pak tanah pokok pelik-pelik. Habis mak ni berjual nasi kerabu. Nasi kerabu nak berapa buku? Kejap deh. Saja je buat sambung video tadi. Sambal nak apa? 2 buku. Besar bukan dah. 2 besar sambal. Pilih kepuk. Pohon apa? Pohon. Abang nak pohon ni abang ni. Kalau gitu apa yang mak tadi? Ni? 7 ya. 7 ya. Biar mak tak siap beli dah saat ni. Terima kasih mak. Jumpa lagi dah. Sama-sama. Sek Mung tak sekolah di Cameron Street ada jual roti bakar cicoh dengan sup. Wah. Lembut lah daging dia. Memang power. Rasa manis daging dia tu. So ni dia memang masak dengan daging. Dia mari dengan lemak-lemak ada. Hok mana main dengan family bawa-bawa orang tua tu tak boleh makan benda kerah ke apa, boleh makan dengan roti ni. Tua tak boleh makan dessert ke apa. So dia boleh makan lah roti cicoh dengan sup macam ni. Kalau tak saya makan roti boleh makan sup hok cicoh dengan daging. Makan dengan nasi. Hanya ada di Cameron Street.